jadi panduan kita. Walau sukar memperoleh cerita, nilai ilmu tetap terjaga. Sejarah membina bangsa, mendidik minda, menyatu jiwa. Belajar memahami makna, agar lahir generasi berjasa. Generasi berjasa. Kurikulum dirancang sempurna, PDP berkesan hasil kerjasama. Guru kreatif penuh usaha, murid berpikir dengan bijaksana. Sejarah membina bangsa, mendidik minda, menyatu jiwa. Belajar memahami makna, agar lahir generasi berjasa. Panduan utama, komunikasi, hormat dan tanggung jawab bersama. Ilmu sejarah kita hargai, untuk kemajuan negeri tercinta ini. Setiap kawasan ada kisahnya, setiap suara ada menyimpan sejarahnya. Di balik nama, di balik jalan ada memori yang tidak tertulis. Itulah keajaiban sejarah lisan. Ia bukan sekadar cerita, tetapi denyut nadi sebuah komuniti. Melalui sumber suara, manusia tidak hanya membaca sejarah, mereka menghidupkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzati Syarah binti Samlah daripada ambilan PISMP Ogos 2023-2028 Hasil 3 Sejarah 1 akan menguraikan tentang isu pelaksanaan sejarah lisan, pengurusan kurikulum sejarah sekolah rendah dan ciri-ciri guru sejarah yang berkesan. Jadi, apakah itu sejarah lisan? Sejarah lisan ialah kaedah mengumpul dan merakam maklumat sejarah melalui temu bual serta penceritaan individu yang mengalami sesuatu peristiwa bagi melengkapkan sumber bertulis atau memberi gambaran yang lebih autentik tentang masa lalu. Contohnya, melalui kajian lisan yang saya laksanakan iaitu kajian mengenai kampung tradisi di negeri Terengganu, lebih spesifiknya dikenali sebagai Kampung Raja Besut, pelbagai ilmu yang dapat saya perolehi. Istana Tengku yang menjadi mercu pembanggaan daerah Besut dan juga Istana Tengku Haji Zahar berada di kawasan Kampung Raja di sini. Walaupun menarik, pelaksanaan sejarah lisan mempunyai pelbagai cabaran dan juga isu tertentu. Antara isu utama termasuklah kekangan masa untuk melakukan temu bual bagi kajian sejarah lisan. Contohnya, bagi aktiviti temu bual yang memerlukan masa panjang bagi merancang, merakam dan menilai kesahihan maklumat. Tapi, di sebalik semua itu terselah satu perkara. Temu bual memerlukan perancangan teliti, penelitian kesahihan cerita dan sensitiviti budaya. Berbalik kepada perspektif di dalam bilik darjah, inilah ruang di mana ciri-ciri guru sejarah berkesan boleh diaplikasikan oleh guru-guru sekiranya murid-murid melakukan kajian sejarah lisan. Guru-guru boleh membimbing dan bertindak sebagai fasilitator kepada murid-murid untuk melakukan kajian sejarah lisan selaras dengan konsep 6C dalam KPPB, iaitu aspek karakter dan critical thinking. Selain itu, isu pelaksanaan sejarah lisan yang kedua juga melibatkan isu kesahihan maklumat di mana informan memberikan pandangan pribadi mengikut tahap pengetahuan mereka dan juga emosi mereka. Oleh itu, wujudnya dalam sejarah konsep semakan silang bagi memastikan maklumat yang diterima benar-benar tepat dan juga telus. Contohnya, dalam kajian sejarah lisan yang kami lakukan, kami telah menemubual dua orang sumber iaitu Ketua Kampung Raja dan pewaris legasi Desa Ukiran Kayu yang mempunyai kaitan dengan Kampung Raja bagi memastikan sejarah itu tepat dan mengelakkan sebarang kesilapan pengumpulan data. Dalam dunia pendidikan hari ini, pengurusan kurikulum sejarah bukan lagi
sekadar menyusun topik pembelajaran, tetapi ia tentang mengurus pengalaman pembelajaran dalam kalangan murid. Hal ini kerana KSSR Sejarah turut menekankan jati diri, semangat patriotisme dan kemahiran inquiry dalam kalangan murid. Guru sejarah yang berkesan mampu menghubungkan kurikulum dengan kehidupan sebenar murid. Contohnya, menggalakkan murid-murid melakukan pembelajaran berasaskan projek iaitu PBL, iaitu membina projek komuniti, galeri warisan digital ataupun peta sejarah yang interaktif. Semua ini selaras dengan falsafah 6C, 3E dan juga 3R. 3E melibatkan engagement, empowerment dan juga enhancement. 3R melibatkan relevance, rigor and relationship. Bila pengurusan kurikulum dilaksanakan dengan penuh penghayatan jiwa dan visi dalam diri setiap guru, ia akan menjadi memori kepada murid bahawa sejarah lisan bukan sekadar apa yang berlaku, tetapi mengapa ia harus diingati. Guru sejarah yang berkesan bukan hanya sebagai pengajar, tapi penyampai maknanya. Mereka mengajar dengan hati, bukan hanya dengan suara. Dalam dapatan kajian kami iaitu melalui jurnal Integration of Interactive Digital Tools in Malaysian History Classroom oleh Siti Hajar Halili dan Mahizar Hamzah pada tahun 2021 menyatakan bahawa guru berperanan sebagai fasilitator yang mengintegrasikan teknologi seperti Google Maps, YouTube dalam meningkatkan inquiry dan penyertaan murid dalam pembelajaran sejarah. Oleh itu, guru berkesan ialah guru yang mampu menanam nilai, menyalakan rasa ingin tahu dan memupuk kasih murid-murid terhadap tanah air. Mereka membantu murid menjadi penyelidik kecil, bukan sekadar menghafal fakta sejarah semata-mata, tetapi menelusuri akar sejarah diri dan komuniti. Setiap suara yang dirakam, setiap kisah yang disimpan adalah sumbangan kecil kepada nyata bangsa. Bila kita mendengar sejarah lisan, kita mendengar jiwa masyarakat. Melalui pengurusan kurikulum yang bermakna dan guru yang berjiwa sejarah, kita mampu membina generasi yang bukan hanya tahu dari mana mereka datang, tetapi ke mana mereka ingin membawa bangsa ini pergi. Maka, cintailah sejarah lisan kerana di situlah akar jati diri kita dan dari situlah masa depan bermula. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.